Kalau sebut pasal millennial, mesti budak Gen Z cakap tu kan budak-budak ketinggalan zaman. Kalau millennial sebut pasal Gen Z, tu bukan budak-budak sikit-sikit mental health ke? Tapi ada satu perkara yang kita semua baru tahu. Menurut New Straits Times, 55.7% of Malaysia children spend masa ke 1 ke 4 jam untuk online daily dan 60.7% on digital device. Ini bukan small gap, tapi ini adalah childhood yang dibina dalam skrin. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia 2019 dan IGD Remaja Malaysia 2023, KKM lapor 424,000 remaja yang mengalami simptom depression dan 1 daripada 10 mengalami anxiety dan depression yang tinggi. Kajian 2023, remaja yang ketagih game ni berisiko untuk kena stres, anxiety, depression severe. American Psychological Association kata, Gen Z report the highest level of stress, anxiety and depressive symptom of any generation at their age. Yelah, millennial dulu kan aktif, pergi main kat luar, main lari-lari, main basikal sampai jatuh. Jadi risikonya diorang mengalami luka, cala bala, gigi patah lah, tangan patah lah. Pengalaman hidup ringkas dan lasak ni lah, diorang kuat tahan tekanan, diorang berdikari, diorang kuat bertahan walaupun dunia dah berubah. Untuk Gen Z pula, dunia ni terlalu terdedah untuk umur macam mereka. Yelah, dari phone je diorang dah boleh kenal stranger, tengok konten dewasa, berita global, dopamine spike dari algoritma. Bayangkan umur baru 10 tahun dah bandingkan diri dengan influencer. Nak jadi influencer macam tu, nak ikut dia, nak ikut style dia. Umur baru 13 tahun dah kena decide nak jadi apa. Diorang sebenarnya hidup dalam dunia digital yang sangat kompleks. Tapi dari situlah diorang ni mahir dalam teknologi, jadi orang yang cepat belajar. Dan diorang ni juga jadi lebih terbuka, lebih kreatif, lebih peka dengan emosi. Sebab itulah generasi diorang ni lebih maju dari segi pemikiran dan lebih empati. Setiap generasi ada cabaran masing-masing. Gen Z ada cabaran dia, millennial ada cabaran dia. Ni bukan soal generasi mana lemah, generasi mana yang hebat. Ini soal dunia berubah dengan terlalu cepat. Kedua-dua generasi ni pun masih belajar, masih sesuaikan diri dengan keadaan, dan masing-masing pun berusaha jadi lebih baik. Percayalah, bila kita sokong each other, semua generasi akan maju bersama.